Kita mulakan dengan buka tari dululah. Okey, dengan kiraan 1 ke 8 kita buka tari. Untuk lelaki akan mengikut gerak macam mana Mami buat. Untuk perempuan kita akan tengok kepada Cikgu Ana lah. Dan yang belakang boleh ikutlah, mengikut jantina masing-masing. Okey, kita mulakan dengan buka tari 1 ke 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jelas? Untuk buka tari 1 ke 8, kemudian kita masuk dengan gerakan pusing ke kanan dengan tangan seperti ngau air, di mana perbezaan tangan lelaki dan perempuan amat berbeza. Perempuan seperti sambung masuk ke dalam, seperti genggam tak sudah. Untuk lelaki, dia gerakan lambaian dia mesti tetap nampakkan kegagahan di lengan burung kenyalangnya. Jadi tekan gerakan kita mesti gagah lah untuk lelaki. Okey, kita pergi kepada gerakan pusing kanan dan pusing kiri. 5, 6, 7, 8. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiri. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selepas ini kita masukkan gerak asas untuk hentak kaki. Asas. Sedia 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, gerakan untuk set hentak kaki, dia ada gerakan silang ke kanan dan juga silang ke kiri. Kita sambung terus selepas hentak kaki asas di tengah. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, berhenti di tengah, sambung dengan gerakan asas di tengah, hentak di tengah. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sambung silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selepas gerakan ini kita pergi kepada maju ke hadapan dengan tangan ngau air, di mana perempuan akan mula dengan tangan kanan dahulu, lelaki pun juga tangan kanan dulu, tetapi lambaian tangan dia lebih gagah berbanding dengan perempuan. 5, 6, ngau air maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusing kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maju depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusing kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selepas gerakan ini kita akan buat pusing di tempat. Dimulai dengan sebelah kiri. Semua sedia? 5, 6, 7. Pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tengah. 8. Di tengah kiraan 7, 8. Pusing 1 kali 6. Balas ke kanan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, itu untuk gerakan pusing setempat. Kemudian kita ada set untuk ulang. Ngau air maju dan pusing ke kanan, ngau air maju pusing ke kiri. Betul. Kemudian kita ada set untuk ungai ajat. Kita masuk ungai ajat. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk gerakan ungai ajat, lelaki nampak lebih gagah, walaupun dalam keadaan merendah tetap nampak gagah. Bukaan tangan dia pun agak berbeza. Perempuan agak kecil berbanding lelaki. Boleh kita buat, cikgu? Ready? Untuk ungai ajat sebab ungai ajat ni gerakan yang paling khusus untuk tarian ungai ajat. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
6, 7, 8. Bagi teknik kaki, gerakan kiraan untuk 4 dan 8 mesti lelaki pacak lebih tinggi berbanding perempuan. Lebih halus gerakannya. Okey, kemudian kita pergi kepada ragam. Titi papan dah. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan untuk tinggi papan perempuan lebih menghayut, lelaki lebih kejap dan nampak tangkas. Kita boleh cuba sekali lagi cikgu. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian dengan burung terbaik. Burung terbaik kita mulakan ragam 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tutup ragam dengan pusing. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itu adalah ragam-ragam di dalam asas ngajar Nurhaniza Idris Dance Academy. Terima kasih.